Assalamualaikum, selamat pagi MDC 8.0 menjadi rekod baru untuk G100 dan 5G. MDC 8.0 dengan kehadiran 2,600 peserta. Tuan-puan, apa yang tuan-puan akan dapat dalam MDC kali ini? 3 perkara. Yang pertama sekali ialah inspirasi. Ada achievers yang dah capai financial freedom dan juga time freedom. Mungkin ada di sini yang jadi dealer bermula sebagai penyimpan emas. Saya tidak. Saya memang pilih Bobby Gold sebab nak jadi dealer. Kamu tidak kenal, memanglah saya pun tidak kenal. Tapi kalau kamu nampak ada orang berkumpul somewhere, there are someone important there. Go learn from them. Macam yang tuan-puan dapat lihat daripada achievers kita, 3 orang achievers. Sebenarnya tuan-puan ada ramai achievers dalam G100 dan 5G. Sejak daripada hari itu tuan-puan, saya sedar hidup saya bukan lagi untuk diri saya sendiri, tapi untuk bantu family saya tunaikan impian mak dan abah saya. Datang ke MDC inilah waktu kita untuk associate dengan achievers-achievers yang lain. Dan saya nak explain, saya nak ceritakan sedikit kepada tuan-puan semua hari ini macam mana saya sendiri ambil kepada upline leader dan upline mentor saya untuk saya growkan bisnes. Okey tuan-puan, Assalamualaikum, selamat pagi MDC 8.0 hari kedua. Tuan-puan ingat, kita punya misi yang pertama adalah apa dia? Kita nak capai 1,000 penyimpan emas aktif. Setiap kali PLT tu mesti ada perkara baru yang saya belajar. MDC ni adalah training fizikal yang wajib untuk kita para dealers grow. Seperti mana Tuan Mentor kata, hadir 4 kali MDC, tuan-tuan dan puan-puan akan hadir sebagai founder master dealer, insya-Allah. Rekrutmen 365 orang. Tuan-puan, saya nak tepukan yang lagi gemuruh untuk Club 36 Squad. Founder and Executive Chairman of Publico, Dato' Sri Luis Sebab dengan inilah kita boleh membuat bisnes di mana-mana tempat dan dengan produktiviti yang tak boleh ditanding.